Kita tak lari dari kehidupan, kita lari untuk kehidupan. Macam orang cakap, jauh perjalanan, luas pemandangan. Bukan sekadar pemandangan, tapi aku dapat juga belajar tentang budaya masyarakat setempat, keindahan alam yang jauh dari bandar. Dan untuk video kali ni, aku bawa korang ke beberapa tempat yang sangat popular dengan pulau-pulaunya. Okay, so untuk Botak Pi Travel video kali ni, kita berada di Lombok. Okay, Assalamualaikum semua. So, untuk video kali ni kita orang akan pergi ke satu tempat yang boleh dikatakan banyak pulau lah. Banyak pulau, tak adalah banyak pulau kan, tapi yang penting airnya di sana cantik, iaitu Lombok. Okay, so sekarang ni kita orang ada dekat KLIA 2, nak pergi ke gate dan kita orang nak settlekan dulu barang-barang kita orang ni, walaupun tak banyak, tapi settlekan dulu apa yang patut dan barulah boleh buat apa yang patut lah lepas tu. Aku rasa macam last kali aku naik flight masa pergi ke Jepun, lepas tu aku dah tak naik flight. Memang lama lah, hampir setahun. So aku jadi macam kekok pula. Macam first time masuk airport. Ni dua, yalah, yang hari tu aku pergi tu KLIA 1, ni KLIA 2. So sedikit berbeza. Makan dulu, tak apa, nanti kita tengok. So banyak jugalah makanan-makanan yang not bad lah. Lagipun sekarang ni kita orang berdua pun tengah lapar. Makan dulu lah. Sementara menunggu waktu flight, kami makan dulu di sini untuk makan tengah hari. Disebabkan kami sampai awal, kami tidak mengejar masa sangat dan kami boleh santai di airport. Selepas selesai makan, kami terus menuju ke pintu pelepasan. Kat kawasan pintu pelepasan terdapat beberapa kedai yang korang boleh membeli makanan ataupun minuman sebelum masuk ke dalam aircraft. Okay, kita dah selesai dekat boarding area, nak masuk dalam flight pula sekarang ni. Okay lah, lama dah tak naik flight. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke Lombok. Kita orang bernasib baik, sepanjang penerbangan kami dapat menikmati pemandangan luar daripada tingkap aircraft. Okay, so sekarang ni kita dah sampai di Lombok International Airport. Betul ke? Betul lah tu. Basically Lombok ni dia dekat macam mana, Praya Airport lah kalau tengok dalam Google Maps. Dan dah touchdown, aku pun dah inform dekat Encik Sahman. Dia lah driver kita orang yang akan pick up dekat ketibaan. So sekarang ni kita orang nak menuju dekat pintu ketibaan sebab dia pun dah tunggu kita kat sana. Jom. Okay, so kita dah pun melepasi beberapa checkpoint custom. So sekarang ni kita nak keluar daripada airport, nak pergi ke jumpa dengan Cik Sahman. To be honest cantik juga sebenarnya Lombok punya airport ni. Aku tak pernah expectkan Lombok airport ni dia simple, dia memang simple tapi cantik, presentable. So bagi aku nice lah. Dan aku pun first time datang Lombok, aku tak pernah lagi. So ya, memang cantik gila weh.
Inilah driver kita orang. Dia lah yang akan bawa kami ke tempat-tempat yang dah pun dirancang oleh Bucket List Travel Agency sepanjang 4 hari 3 malam. Okay, so sekarang ni kita orang ada dekat Kekir Taliwang and Seafood. So basically tempat ni of course lah menyediakan makanan-makanan style Indonesia, tapi tempat dia besar, luas, cantik pun cantik, tapi tak ramai orang. Aku tak tahu kenapa tak ramai orang. Tu area sini diorang baru tempat ni baru je lepas hujan. Jadi dia punya vibe chill, dingin-dingin sejuk tu macam best lah. Tapi kalau dia berangin sikit kan memang puas lah. Cuma aku tak tahu makanan kat sini sedap ke tak sedap. Tapi inilah yang diorang kata paling recommend untuk makan dekat area sini. Kita tunggu je makanan tu sampai ke tak. Tapi yang pasti dia sampai-sampai dia dah bagi welcome drink. Dia air teh ada wangi-wangi, which is wangian yang aku suka. Aku tak tahu dia sama ada dia jasmine tea ataupun rasa mango. Tapi lebih kurang lah, tapi sedap. Yang penting sedap lah, tu yang penting. Oh, sedap weh. So sekarang ni makanan dah sampai. So makanan dia kalau korang tengok sini nasi putih. Lepas tu ni ayam, orang panggil ayam taliwang. Lebih kurang lah nama dia, ayam taliwang ataupun ayam yang dibakar. Dia punya sambal dia macam sambal belacan ya. Lepas tu dia letak sekali dengan kacang. So tak tahulah sedap ke tak sedap, dah apa. Aku nak try dulu. Ni ayam apa ni dia bagi macam ayam pistol. Okay, terus terang cakap, aku ni tak reti nak review makanan. Tapi kalau tekak aku rasa sedap, memang sedap. Overall makanan dekat sini bagi aku sedap. Nak kata terlalu sedap tak, nak kata tak sedap pun tak. Dia just sedap. Alright. Kita orang dah settle makan, kita orang nak pergi cari barang-barang dulu. Okay, so kita dah sampai dekat Alfamart. Sekejap, aku adjust sikit. Itu dia. So kita orang dah sampai dekat Alfamart. So dekat sini ada dua je, sama ada Alfamart ataupun Indomaret. Lebih kurang lah macam tu. So kita nak cari something untuk dikudap-kudap malam ni dekat hotel. So basically Indomaret ataupun Indomaret ataupun Alfamart dia lebih kurang macam 7E, KK Mart, Speed Mart, benda-benda macam tu lah. Okay. Okey juga dia punya kudap-kudap dia kat sini. Aku tunjuk kat korang macam biasalah ada Nescafe. Nescafe ni mendunia adalah benda-benda yang macam ni. Standard lah. Apa yang ada dekat KK Mart, Speed Mart, semua tu ada je dekat sini. So korang macam tak perlu risau sangat lah nak cari kudap-kudap sebab memang merata sebenarnya. Okay, so sekarang kita orang pun dah settle beli barang-barang dan kita akan terus ke hotel. Okay lah, aku bagi sikit-sikit je dulu sebab sekarang ni dah malam. So kurangnya cahaya kat sini menyebabkan kurang cantik ni video. So korang kena tengok lah esok macam mana. Okay, kita dah nak sampai dekat bilik kita orang. Cantik, tapi kena jalan sikit, penat sikit. Okay lah, perjalanan nak masuk ke bilik villa kita orang ni agak jauh sikit, tapi berbaloi bila kita orang masuk sebab memang luas and then kita orang dapat decoration honeymoon. So thank you Svarga Resort. Svarga nama dia Svarga Resort. Alright. So kita orang ambil yang ada private pool. Tak tahu lah malam nampak ke tak. So ini private pool kita orang. Cantik weh. Bangun-bangun je. Tu katil. Bangun-bangun je terus terjun. Dalam private pool. Tapi malam
tak cantik sangat lah, air dia tunggu siang sikit. And then kita orang boleh santai-santai dekat belakang ni. Tu dia. Weh ada pula. Oh, ada pintu situ. Okay, mantap. Weh, memang nice. So depan tu memang just pokok-pokok je. Tak tahu, tapi sebab malam kita orang tak nampak sangat view dekat depan tu ada apa. Tapi macam gitulah. Alright. So okay, lulus. Oh, tandas tak tengok lagi. Wih, besar weh tandas dia. Besar weh. Kejap. Oh, seluas-luasnya. So macam tu lah keadaan dia. Serius weh, toilet dia besar, private pool dia besar, bilik dia besar, cermin dia pun sebesar alam. Just simple, tapi tak, bagi aku macam puas hati lah untuk bilik yang macam ni sebenarnya. Dah lah, aku pun dah penat. Katil dah memanggil. Jumpa esok. Inilah dia pemandangan dari dalam Swarga Resort. Kawasan dan suasana resort ni memang sangat tenang dengan kehijauan di sekeliling. Okay, so hari ni adalah hari kedua. Pagi ni kita akan breakfast dekat hotel dia. So kita kena naik tangga sikit lah. Tinggi weh. Oh, nasib baik ada lift. Okay, so kita dah selesai makan dekat dia punya restoran. Standard lah, dia punya rasa makanan dia tu macam apa kata, standard hotel punya makanan. Macam tu lah. So boleh terima. Aku bukan kata tak sedap, tapi boleh terima. Dan sekarang ni kita orang nak pergi ke lobby. Nanti Abang Sahman nama dia Abang Sahman, dia akan pick up kita orang dekat lobby dan kita orang pergi ke 3 pulau, iaitu Gili Trawangan, Gili Air dan juga Gili Menor. So kita orang akan snorkeling, buat aktiviti dekat situ. So jangan tunggu masa, dah tak sabarlah nak mandi laut ni. Nanti aku tunjuk. Perjalanan dari resort sehingga ke JT mengambil masa lebih kurang 20 minit dan untuk sampai ke Gili Air lebih kurang 30 hingga 40 minit bergantung kepada cuaca. Dah sampai. Okay, so gang, so sekarang ni kita ada dekat JT Eco Kecinan Pok Darwis. Macam tu lah nama dia. So daripada JT ni kita akan pergi dekat pulau-pulau yang aku sebut tadi lah. So Gili Terawangan, Gili Menor, Gili Air. Okay, so daripada tempat parking tadi, so kita kena jalan sampai ke arah sana. So daripada situlah kita akan start untuk naik JT pergi ke 3 pulau yang aku mention tadi. So kena jalan sikit lah Tapi okey lah, jalan-jalan pun macam keliling pokok-pokok. So kalau sempat korang boleh OOTD, nak ambil cinematic sikit ke apa ke, just nice lah. And then korang pun boleh tengok agak pembuatan apa speedboat yang sekarang ni diorang tengah buat. Okay lah, so kita jangan buang masa, jom. Greetings, the Rastaman sing. Salam, salam, salam. Setelah sampai di pulau tersebut, korang boleh membuat aktiviti air seperti snorkeling, memberi makanan pada ikan, bergambar dengan patung dan berenang bersama penyu. Know that salam means peace unto you. Salam, salam,
khabar kawan? Ku ucap rayu marang konco kabeh capaku sayu. Okay, so sekarang ni kita dah ada dekat Gili Trawangan, which is the biggest pulau di antara 3 pulau. So kita orang akan beristirahat dulu kat sini, makan-makan kat sini, and then kita orang akan cuba menikmati di seluruh kawasan-kawasan Gili Trawangan lah. So basically tak jauh pun di antara 3 pulau ni, dia dekat-dekat je. Kalau bawa slow-slow, santai-santai pun still tak rasa jauh. So memang dekat. Kemudian aku tengok kat sini banyak jugalah makan-makanan. Cuma aku tak tahu makanan jenis apa yang diorang jual dekat sini. So hopefully semuanya yang boleh dimakan lah. Maksudnya halal lah. Alright. Tapi cantik ni. Serius cantik. Tempat dia macam ramai orang tapi tak terlalu crowded. So okey lah, puas. Untuk package yang aku ambil ni kan, aku ambil dengan bucket list travel. So dia dah sediakan segala makan minum daripada breakfast, makanan tengah hari, romantic dinner dengan makan malam. Alright, so kita orang dah tak perlu susah nak cari menu apa. So dia dah providekan. Kalau korang tengok kat sini kan, ada ayam, ada sayur-sayur. Aku rasa ni macam ayam masak lemak kot. Lepas tu nasi, so dengan air urin. So okey lah. Okay, tadi yang korang tengok tu sikit kan, ini baru update. Kami banyak lagi. Nasi, telur, yang ni dia kata macam cucur jagung. Okay, lepas tu ada sambal belacan sikit kat sini. And then ini kacang panjang. Yang ni ayam, lepas tu kacang panjang lagi. So macam okey lah, banyak juga lah. Gili Trawangan adalah di antara pulau yang terbesar di antara 2 pulau yang lain, iaitu Gili Air dan Gili Meno. Okay, so kita orang pun dah selesai makan. Inilah masanya untuk kita orang pergi mengelilingi Gili Trawangan dengan menaiki skuter elektrik. So skuter elektrik ni korang boleh naik seorang ataupun korang boleh naik berdua, ataupun korang boleh naik je kereta kuda kat belakang aku ni. Walaupun dia di antara terbesar, korang boleh naik EV bike dan mengelilingi Gili Trawangan dengan hanya 15 sehingga 20 minit sahaja. Okay, kenderaan yang kita orang naik sekarang ni adalah skuter elektrik. Okay, harga dalam RM200,000. Kita orang ada lagi lebih kurang 2 jam. So kita orang boleh pakai motor elektrik ni 2 jam dengan harga RM200,000. So okey lah. Aktiviti air di 3 pulau telah pun selesai dan sekarang ni kami akan menuju semula ke pulau utama untuk membeli souvenir. Okay geng, so sekarang ni kita berada di Lombok Oleh-Oleh. So Lombok Oleh-Oleh ni macam kita boleh beli barang oleh-oleh dia lah untuk dibawa balik. Permisi ya. Okay, terima kasih. Okay, so bila dah masuk akan diberi stiker Lombok 57 exotic. So macam tak tahu lah, dia bagi kita something yang penanda lah yang kita ni customer dia. Banyak juga barang-barang yang boleh dibeli kat sini. Diorang kat, macam Abang Saman cakap, dekat Lombok Exotic oleh-oleh ni, Lombok oleh-oleh exotic ni, barang dia jauh lebih murah. So aku tak tahu lah berapa murah, tapi dia kata murah. So aku nak tengok apa yang murah dan apa yang boleh dibeli untuk menghabiskan duit dekat sini. Right, jom. Tak tahu lah berapa habis duit ni dekat sini. Tapi okey lah, harga dia pun. Kau tengok bini aku beli apa. Banyak lagi ni. Yang dekat bawah beg tu pun ada lagi tu. Okey, dah pun selesai shopping. Kan banyak lagi
So sekarang ni kita akan pulang ke hotel untuk rehat-rehat, tukar baju, kemudian sambung terus untuk makan malam. Lokasi tak tahu lagi, nanti aku tunjuklah dekat dalam video Perkhidmatan travel daripada agensi Bucket List Travel telah pun menyediakan romantic dinner untuk kami. Hari pagi ni breakfast dulu macam biasa. Breakfast dah pun disediakan oleh pihak hotel. So kita makan dekat hotel lah. So apa yang ada dekat sini? Hagia Spa. Lepas tu apa? Salza Resto. Lepas tu ada pool. Lepas tu ada Agra Deck. Dah aku lapar nak makan. Untuk hari ketiga, perancangan asal kami adalah menuju ke Tiu Keleb dan Sendang Gila. Tetapi kami ubah lokasi untuk pergi ke Sembalun. Jarak perjalanan agak jauh sebenarnya untuk ke sana, tetapi 3 jam perjalanan yang sangat berbaloi apabila sampai di lokasi. So kita dah pun sampai di Bukit Selong. Perjalanan agak mencabar jugalah, sebab dia punya jalan dia lebih kurang macam jalan nak pergi Cameron, ataupun dia banyak jalan macam ular lah, selekor sana selekor sini, dan udara kat sini pun nyaman. So kita akan melalui rumah adat-adat dekat area sini. Weh, kalau korang tengok ni, aku ni cantik weh. Dia punya bukit kat belakang aku ni dipanggil Bukit Anak Dara. Tak tahulah kenapa dipanggil Bukit Anak Dara, tapi cantik. So kita akan pergi ke atas naik Bukit Selong ni. Atas ni boleh tengok view dia. Lepas tu baru kita akan pergi ke tempat tinggal dia orang lah, senang cerita. Weh, cantik. Inilah dia pemandangan dari Bukit Selong. Jarang sekali kita dapat nikmati pemandangan yang cantik seperti ini di tempat lain. Walaupun cuacanya yang cerah, tetapi angin yang membadai terasa sejuk dan ditambah dengan udaranya yang sangat nyaman. Untuk lokasi seterusnya, kami menuju ke kedai sawah Sembalun. Di sinilah korang boleh makan dan bergambar sampai memori phone korang penuh. Okay geng, so sekarang ni kita dah ada dekat kedai sawah Sembalun. Okay, so basically kedai sawah ni sebenarnya dia menyediakan juga restoran, which is korang boleh makan-makan dulu. Okay, kemudian kedai sawah. So dekat sini tempat di mana korang boleh enjoy untuk bergambar, OOTD, apa segala term yang related dengan gambar dan juga video. Memang kat sini lah tempat dia, serius. Boleh dikatakan luas, seluas-luas yang korang tengok apa yang dekat belakang. Sekeliling ni bukit-bukit je. Lepas tu bukit tu dia diselubungi dengan awan. Memang cantik gila tempat ni. Dan korang nampak je macam sekarang ni kan panas, okay? Memang cahaya matahari lah direct kena aku. Tapi tempat ni memang berangin. Dan angin dia bukan angin panas lah, angin dia memang angin sejuk. So korang takkan rasa terbeban sangat dengan panas kat sini. Sebab tempat ni memang sentiasa berangin. So memang enjoy lah siapa-siapa yang nak OOTD, nak buat video macam aku tengah buat sekarang ni. So basically puas hati, dan ada beberapa tempat yang macam korang boleh bergambar lah. Salah satunya macam kat belakang aku tu ada tempat untuk swing. Lepas tu ada tangga. Dekat sini ada beberapa theme yang korang boleh bergambar lah. Ada cermin, ada korang kena datang sini lah. So basically tempat ni pun dia bersebelahan dengan restoran dekat belakang aku tu. Jap, nampak ke? Situ. So kat situ korang boleh pilih lah sama ada korang nak OOTD dulu ke, ataupun korang nak makan dulu kemudian OOTD ke. Memang tempat yang sesuai. Cuma makanan kira lain, nak masuk sini kira lain. So basically dia bukan dalam satu package yang sama, ataupun dia bukan masuk secara percuma. Mestilah kena bayar, tempat cantik kan. Tapi berbaloi juga. So harga nak masuk sini pun tak adalah mahal. Berpatutan, dan nak kata mahal tak, nak kata murah, ya. Inilah yang aku cakap, 3 jam perjalanan yang berbaloi.
Walaupun jauh, tapi kepenatan tu seolah-olah hilang apabila sampai di kedai sawah Sembalun. Mata kita dihidangi dengan natural beauty, keindahan alam di kawasan ini. Bagi aku, satu memori yang aku tak akan lupakan sampai bila-bila. Kalau ada rezeki, memang aku akan repeat lagi untuk datang ke sini. Okay, so hari terakhir kita orang dekat Svarga Resort. Kita orang baru je selesai breakfast dan get ready untuk check out. And okay, pengalaman yang baik lah. Aku suka Svarga Resort ni sebab dia tak terlalu crowded. Sebab tu lah aku suka tempat ni. Dia sangat santai, sangat nyaman. Macam suasana nature tu ada. Itu je. Okay, so itu je lah. Kita orang nak check out dulu. Dan kita orang ada beberapa tempat nak pergi, which is Abang Sahman akan bawa kita orang sebelum pergi ke airport. Alright, jom. Untuk hari keempat, kami pergi ke Desa Sukarara. Lokasi ni tak jauh daripada airport. Di sini kita dapat pelajari adat tradisi masyarakat setempat. Kita dah sampai di Desa Sukarara. So kalau nak tahu Desa Sukarara ni ada apa, jom aku tunjuk dekat korang. Di sini kita dapat lihat cara pembuatan kain yang ditenun oleh mereka. 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung dari size dia. Kalau nak buat satu sarung besar macam tu, nah tu yang menghabiskan waktu 1 bulan. Tergantung dari corak dia juga. Yang dikerjakan hanya oleh perempuan saja, laki-laki tak boleh buat. Sebab khawatir dia nanti takut mandul. Duduk macam ni 8 jam sehari. Dan proses dia lama dan area yang di situ tu bahaya. Ini kan mesti kena ketuk. Itu bahaya. Selepas itu, kami dibawa masuk ke dalam kedai untuk memakai pakaian tradisi. So dah jadi. So inilah dia pakaian adat tradisinya. So ada keris. Ui, keris betul ni. So kat sini dia ada lipatan-lipatan dia. So terjadilah bentuk macam ni. Kemudian dia ada beberapa kain lagi untuk mengukuhkan ikatan dia. Nah, kemudian ada dia punya apa panggil selendang dia lah. Ini apa maknanya? Kalau dia mana dia tu tergantung ininya, pattern dia. Oh, pattern dia. Misal macam flower itu happiness. Macam Malaysia kalau ada yang kalau kiri anak dara. Betul. Buat apa? Tak ada. Oh sama je. Tu macam ada orang tunjuk gaya lah. Keluarkan keris. Ukiran. Ada ukiran. Ada ukiran. Ni terbalik. Ni kita nak pergi ke photoshoot session. Apa aku cakap ni? Photoshoot session. Dia akan ambil gambar sekali dengan background. Kalau tak salah rumah adat dia sekali. Ui, cantik weh. Okay, sekejap aku tunjuk Jadi inilah rumah adat tradisi diorang. Walaupun kecil, tapi cukup untuk mereka berteduh daripada panas dan hujan. So basically inilah dia pakaian adat tradisi diorang. Okay, kalau kau tengok sekali dengan keris. Keris bukan keris biasa-biasa. Ni keris betul ni. Right? Ni dia punya pakaian dia. So macam satu benda yang first time aku dapat lah. Bagus juga pelajari adat-adat di setiap tempat.
Benda tu knowledge sebenarnya. Lepas tu cuba tengok rumah adat diorang kat atas tu. Simple je tu. Memang simple. Lepas tu bawah dia pula tempat untuk istirahat. Tak pun diorang boleh gunakan macam tempat untuk diorang menenun. Basically untuk menenun dia dua. Satu yang duduk dan satu lagi dia jenis yang duduk kaki lunjur. Dia bukan duduk kat kerusi. Kalau duduk yang kaki lunjur hanya perempuan sahaja yang dibenarkan buat. Dan kalau perempuan yang tidak tahu menenun, diorang tak boleh kahwin. Diorang kena belajar menenun seawal usia 7-8 tahun dan diorang kena belajar dan kena mahir supaya diorang boleh berkahwin kemudian hari. Dan ada lagi satu yang aku cakap, cara kedua yang duduk macam biasa, yang itu orang lelaki pun boleh buat. Kenapa yang first cara tak boleh? Sebab cara duduk tu, once diorang dah duduk, diorang tak akan bangun. So, itu tak sesuai untuk orang lelaki dan boleh menyebabkan mandul. Selesai saja bergambar dengan pakaian adat tradisi di rumah adat mereka, korang pun boleh membeli kain buatan mereka sendiri untuk dibawa balik. Untuk lokasi seterusnya, kami berada di Sada Village. Di sini pun korang boleh belajar adat tradisi masyarakat setempat. Cuma di kampung ni ada keunikannya yang tersendiri. Kenalkan dulu, nama saya Usman. Saya asli duduk dekat sini. Ya. Dan jadi saya ucapkan selamat datang dekat kampung kami. Ini adalah kampung yang masih tradisional bang ya, yang ada dekat Pulau Lombok. Jadi namanya Sasak. Sasak ini native people from Lombok. Nah kalau jumlah bangunan rumah yang ada kat sini, abang akan ada 150 kepala keluarga. Sebab ini satu rumah, satu kepala keluarga yang duduk dekat sini. Jadi satu kepala keluarga ini bisa 5 atau 6 orang. Jadi yang duduk dekat sini kami ada 700 orang, bang ya. 700 orang ni masih kami satu family. Dan kami bila kami nak married kat sini, kami punya tradisi, our tradition, tak boleh ada macam bertunang. Tak ada macam lamar, bang. Jadi bila kami nak married, perempuan ini mesti kena culik dulu, kidnap. Ya, don't ask with the parent. Ya, jadi kami tak boleh minta dengan cara baik sama orang dia punya orang tua perempuan. Jadi bila kami nak married, mesti kami culik dulu anak darinya. So korang dah dengar kan, so siapa-siapa yang nak kahwin, kalau nak berkenan dengan anak daranya, so yang si lelaki akan berjanji dengan anak dara dan diorang akan, si lelaki akan culik si perempuan dan diorang akan hilang selama 1 malam sahaja. So kalau lepas daripada 1 malam dikira berjaya, kemudian family belah lelaki kena bagi tahu dekat family perempuan yang anak dia dah culik anak perempuannya dan diorang kena bersetuju untuk nikahilah anak dia dengan si lelaki tu. So kalau kata malam tu dah culik tapi tak berjaya, so maknanya sila cuba lagi sekali. Kebanyakan masyarakat setempat di Sada Village ni adalah penduduk asal Lombok dan mereka juga boleh menghasilkan kain yang sangat berkualiti. Selain pada kain, diorang juga ada jual craft tangan yang lain. Untuk lokasi terakhir kami adalah Bukit Meris yang terletak tidak jauh daripada Lombok Airport. So sekarang ni kita dah ada Bukit Meris hari keempat. So ini adalah destinasi terakhir percutian kami dekat Lombok. So Bukit Meris ni dia kena mendaki sikit, kemudian barulah korang akan nampak view laut di, boleh dikatakan seluruh Lombok kot. So kebanyakannya orang datang ke Bukit Meris untuk tengok sunset dan nak tengok sunrise. So waktu yang aku datang ni sebenarnya tak sesuai, tapi aku gigihkan jugalah untuk datang. So ini memang destinasi terakhir lah. Lepas tu kita orang akan terus pergi ke airport. So siapa-siapa yang pernah datang ke Lombok dekat area Mandalika, so Bukit Meris ni dekat je dengan Lita Mandalika, iaitu Lita MotoGP. So kena pergi naik bukit lagi atas tu. Aku dah siap bawa drone lagi. Inilah, kalau korang nak tahu, first travel vlog yang aku buat, aku bawa drone sekali. Sebelum ni aku tak bawa drone. Nak kena naik lagi.
Satu pengalaman yang aku takkan lupakan kerana Lombok merupakan salah satu destinasi percutian yang terbaik pernah aku pergi. Bukan setakat bercuti, tapi sebagai travelog, aku dapat pelajari budaya daripada masyarakat setempat dan keindahan alam yang masih lagi terjaga sehingga ke hari ini. Okey, setakat ni itu sahaja untuk video Botak Pi Travel kali ni. Kita jumpa pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.